Guys, don't judge the book by its cover lah. Walaupun headphone ni harga di bawah RM1 tapi dia punya audio quality so far macam pakai headphone RM200. Memperkenalkan iaitu Sony Gear Headphone 7 wireless headphone. Sebuah headphone yang aku bernialah buat claim begitu lah. Sebabkan memang audio quality dia untuk buat dengan lagu aku amazed gila lah. Seperti korang tengok, dia adalah highlight feature dia lah. Dia punya bateri boleh tahan up to 10 jam dan juga dia menggunakan USB-C port which memang sangat nice lah. Dia punya Bluetooth pun menggunakan 5.3 plus yang ada 1 tahun warranty which memang sangat nice. So jomlah kita unboxing dan tengok sendirilah headset ni macam mana kan. So dari segi packaging dia simple lah dengan apa yang korang bayar. Yang penting produk tu inside. So first thing first, korang dapat 3.5mm kabel untuk guna penggunaan wire dan juga USB-A dan juga USB-C untuk kita charging lah. And of course lah tak product tag kalau tak ada user manual which aku recommend lah untuk korang baca kat sini dia aje lah cara untuk kita guna headset tersebut. Daripada segi overall design dan juga first impression aku mengenai headphone ni okey lah, quite nice lah. Aku rasa dengan apa yang korang bayar dia punya build quality tu quite standard lah disebabkan dia menggunakan material plastik lah which is aku tak boleh kata lebih lah sebab apa yang kau bayar tu make sense lah. Tapi overall solid je lah headphone ni pada pendapat aku guys. Dari segi material ear cup dia pula, ear cup dia menggunakan fabric which is nice. Untuk environment dekat Malaysia ni yang quite panas, kadang-kadang sejuk, kadang-kadang panas, which is bagus lah dia menggunakan ear cup fabric dan bukannya leather. Disebabkan macam aku cakap tadi lah, environment Malaysia yang kadang-kadang panas, kadang-kadang sejuk kan, semua membuatkan benda ni selesa lah pakai pada waktu masa yang lama. Dari segi padding dia pula, okey lah. Bagi aku agak nipis jugalah. Yang jenis yang kepala sensitif tak suka padding nipis mungkin tak berapa minat lah, tapi okey je lah overall. And dari segi standard button untuk play pause, juga USB-C port dan juga jack punya port untuk kita guna wire mode lah. Dan dari segi comfort wise dia pula macam mana bang, selesa ke tak? Okey, ini surprisingly bagi aku okey jugalah. Quite selesa lah, walaupun macam aku beritahu tadi padding dia agak nipis semua, tapi selesa. Dan bila aku goyang kepala macam gini tak mudah jatuh, which is sangat nice lah pada pendapat aku overall bila aku pakai. And jomlah kita kena headphone ni. Cara nak connect senang je, just tekan je button power dekat tepi logo Sony Gear bawah tu seperti korang tengok. And then korang connect je lah device yang nama dia Headphone 7 and then voila lah dia tu connected lah. And then seperti korang tengok ini adalah port Type-C. Kalau kita nak charging ada keluar lampu juga indikator warna merah which is sangat nice lah. So bang, dari segi audio dia macam mana? Okey tak bang? Okey, ini adalah another surprisingly yang aku tak expect jugalah untuk headphone Sony Gear Headphone 7 ni. Padu juga tu. Dia punya audio tu balance lah. Dia punya bass tak adalah ultra bass dan juga ada punya treble tu tak adalah perlahan sangat. Dia memang just nice, sangat balance. Aku puas hati lah dia punya audio signature dekat model headphone 7 ni. And another surprising thing is walaupun kira disclaimer headphone ni bukan headphone gaming, tapi bila aku buat main game, okey, dia punya latency tu tak nampak sangat untuk game story ataupun game lomba kereta macam aku main ni. Okey, dia just nice. Janganlah buat main game kompetitif, maka memang tak okey. Tapi kalau nak buat main game macam gini, okey, dia punya delay audio lag latency tu memang tak nampak guys. Memang tak nampak dia punya delay tu. So overall bagi aku nice lah, enjoyable experience lah. Kalau sekali aku nak buat main game, even nak tengok movie pun okey. Dia punya mulut bercakap nanti takkan nampak delay. So memang aku puas hati dekat itu. Aku terconnect jugalah dekat PC and buat sekali lagi game test dekat PC pula macam mana. And macam aku cakap tadi lah, dia punya delay tu memang tak ada. Macam kalau sekali kau nak tengok movie semua memang okey lah. Memang acceptable lah delay tu. And kalau sekali kau memang nak the lowest latency possible, kau boleh je guna wired mode, which is dia ada provide kabel tadi 3.5mm kabel lah. So okey je lah. Nak wired mode boleh, nak guna bluetooth mode pun boleh. And aku buat jugalah main game macam game simulator macam ni saja kan, nak test macam sonok-sonok kan. Memang so far guna headphone ni lama jugalah, sampai aku try jugalah main game lain semua. And surprisingly memang best lah, memang puas hati. Dari segi keselesaan dia pun memang sangat selesa disebabkan dia menggunakan fabric punya ear cup, so tak panas sangat lah bila dekat environment macam kat Malaysia ni. So overall aku puas hati lah. Seperti kau tengok benda aku duk tunjuk tu kan, sekejap bila pula ada game GTA apa entah kat sini, abang ni dia jual game apa kan, jual game pelik-pelik. So overall aku memang puas hati lah. Sampai sekali minat link in description guys. Aku tengah promo, cepat beli guys.